Okay, sambung dengan how to get a better result using search engine. Jadi bila kita nak Google search ataupun kita nak search apa-apa information dekat search engine, kita kena tahu tips macam mana nak dapatkan result yang lebih better lah. Contohnya kita nak cari artikel, jurnal, kita nak cari bahan sumber ilmiah untuk rujukan, kita kena ada tips yang perlu kita follow lah. Contohnya menggunakan boolean operator. Keywordnya kita type and, not, and, or. Bergantung lah. Contohnya kalau kita nak cari keyword berkaitan dengan educational technology dan multimedia. Jadi kita kena buat type keywordnya and tu huruf besar lah. Kalau kita tak nak ianya termasuk, contohnya kita tak nak without any keyword, kita kena type not, ataupun kalau kita nak keywordnya ada atau or lah, kita add or pada searching tersebut. Dan kita ada advanced search. Kalau korang biasa guna Google Scholar dalam Google Search ataupun korang menggunakan online database library UTHM, ada online database untuk korang cari jurnal-jurnal yang ada di IEEE, Scopus, Springlink dan sebagainya. Korang boleh tekan advanced search untuk korang sorting tahun, years. Maksudnya kita boleh pilih tahun yang latest 5 tahun sebelum lah. Dan juga kita boleh juga masukkan quotation mark untuk exact frasa. Contohnya plagiarism and copyright violation. Itu pun boleh lah kita buat question mark. Question mark ni inilah tanda question mark ni. Search reading a specific website. Maksudnya kita search berdasarkan alamat website tertentu lah, pun boleh juga. Dan yang seterusnya kita menggunakan wildcard, kita gunakan simbol asterisk ataupun question mark sebagai wildcard kita lah, itu pun boleh juga. Okey, ini adalah contoh contoh advanced search. Jadi dekat advanced search ni korang boleh letakkan setting yang berkaitan lah untuk kita lebih dapatan kita tu lebih spesifik. Okey, ni contoh kalau kita nak cari berdasarkan link website yang tertentu. Once kita dah dapat alamat website lah. Okey, evaluating website. Sebelum kita nak menggunakan sumber internet ni, kita perlu pertimbangkan beberapa perkara. Yang pertamanya purpose, tujuan, authority, bias and relevance. Di mana bila kita nak consider untuk purpose ni, apakah yang URL ni boleh produce dan apa tujuannya. Dan kita perlu lihat pada final names domain, dan kita perlu tengok kepada 3 site. Contohnya kalau ada di bawah White House site, di mana official White House site ni, apa yang kita perlu cari dalam White House dan apa yang kita nak access dalam White House tersebut. Okay, jadi kita kena tahulah kalau .gov ni lebih kepada government agency. Kalau .net ni lebih kepada service provider, dan kalau .com ni dia lebih kepada commercial site. So kita kena tengok alamat URL kita lah. Dan sekiranya kita menilai website ni dari segi authority, jadi kalau authority ni lebih kepada siapa author, siapa yang buat website tersebut, apakah kelayakan beliau,
Dan adakah beliau mempunyai autoriti yang mencukupi untuk menerangkan sesuatu topik atau subjek, dan adakah anyways yang kita boleh contact beliau, dan adakah terdapat sponsor ataupun organisasi yang bekerja bersama di bawah beliau, dan adakah page tu autentik, maksudnya sahih dan bukannya di bawah scammer, tipu daya lah. Dan adakah terdapat reference list, rujukan pada website tersebut yang kita rujuk untuk kita nak tengok autoriti ataupun kita nak tengok kebolehpercayaan pada website tersebut. Okey, bila kita nak consider evaluating website ni berdasarkan bias ataupun bias lah, dan adakah kandungan tersebut reflect pada bias, dan adakah bias tersebut jelas ataupun hidden, tersembunyi, adakah identiti pembangun tu atau sponsor tu dia bias ataupun dia bias ataupun tak, dan bagaimana bias tersebut memberi kesan kepada usefulness of information, kegunaan maklumat tersebut lah. Okay, untuk kategori evaluating website dari segi relevance, adakah maklumat pada web page tersebut diupdate, dan bolehkah kita mengetahui bila web page tersebut last update, dan adakah terdapat dead link ataupun pautan yang tak boleh diguna pakai ataupun tak berfungsi, dan adakah terdapat perbezaan antara tarikh information tersebut dikeluarkan ataupun di-create, dan adakah ianya tally dengan last update yang telah dikemas kini, dan adakah kandungan yang disampaikan dalam web page tersebut sesuai dengan peringkat umum, maksudnya ianya sesuai untuk pelajar, student lah terutamanya, dan adakah kandungan tersebut accurate, tepat, complete, lengkap, dan ianya ditulis well written, ditulis dengan baik lah, dan adakah kandungan tersebut ianya relevant dengan topik ataupun question yang kita question dekat Google Search Engine tersebut. Okey, seperti saya mention sebelum ini, korang akan dapat compare. Korang akan dapat compare antara static website dan juga dynamic website. Jadi static website ni adalah starting dengan web 1.0, dan ianya adalah untuk menyampaikan maklumat semata-mata, dan dalam static website ni kita hanya boleh update sesuatu web tu oleh seseorang yang admin yang buat website tersebut. Kalau kita pengguna luar, kita tak boleh ubah langsung pada kandungan ataupun setting website tersebut. Jadi dia statik lah. Okey, kelebihan static website ni di mana ianya mudah nak dibangunkan, cepat, murah, dan host untuk kita tempatkan website kita tu murah lah berbanding dengan dynamic website. Dan kekurangan static website ni ianya memerlukan kepakaran developer, pembangun web untuk update website tersebut, dan site tersebut tidak boleh digunakan oleh pengguna, ia tidak boleh diubah, dia statik dan konten dia tu memang tak boleh diubah oleh pengguna luar. Hanya admin ataupun pembangun web itu saja yang boleh ubah konten dan juga setting dalam web tersebut. Okay, kita pergi kepada dynamic website, di mana dynamic website ni dikenali juga sebagai web 2.0, 3.0, 4.0 dan seterusnya lah. Di mana ianya adalah
dynamic website di mana ianya memberi ruang dan peluang kepada pengguna untuk update, untuk add new content dalam web yang kita bangunkan. Contohnya contoh paling mudah adalah social media, di bawah kategori social media, iaitu Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi ianya adalah dynamic website di mana kita sebagai pengguna dalam Facebook tersebut, dia ada owner dia lah, di bawah owner yang atas tu. Jadi kita ni sebagai pengguna, kita boleh ubah untuk page kita, Facebook page kita lah. Itu dikategori sebagai dynamic website. Dan contohnya kita boleh tambah news, event, wall kita dan post apa-apa yang ada dekat site tersebut. Contoh dynamic website features, contohnya kita boleh buat content management system, e-commerce system, bulletin, discussion board, online discussion, chat room dan sebagainya lah dalam dynamic website. Dan kelebihan dynamic website ini, ianya lebih functional website, lebih ada banyak fungsi dan ianya mudah diupdate dan kandungannya adalah new content, di mana sesiapa sahaja pun boleh ubah. Contohnya Wikipedia, dan ianya boleh bekerja sebagai sistem yang membenarkan pengguna ataupun staf yang ada untuk collaborate antara satu sama lain. Manakala kekurangan untuk dynamic website ini adalah dia lebih perlahan, slower lah berbanding dengan statik, dan ianya agak mahal lah untuk develop. Macam Facebook lah. Facebook ni pembangun itu bangunkan memang mahal lah. Kita pengguna memang kita boleh dapat free lah. Macam itulah konsep dia.